Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Kuala Lumpur, kita nak tengok majlis perlancaran skuter baru Tapi kali ni skuter bukan skuter daripada China, bukan skuter daripada Japan, tapi skuter daripada Eropah. Jenama apa tu guys? Tengok. Peugeot. Daripada France. So jom kita tengok. Alright, untuk skuter yang pertama kita ada Peugeot Speed Fight. Speed Fight. Peugeot bukan Peugeot. So ini rupa hadapan dia. Memang agak aneh sikit rupa luaran dia ni guys, tapi mungkin ada juga peminat-peminat dia yang tersendiri kan. Tengok lampu hadapan dia ada dua projektor. Ini lampu belakang dia. Tengok merelip. So lampu dia depan dan belakang LED guys. Skuter ni dikuasakan dengan enjin 150cc, single silinder 4 lejang 2 valve liquid cool yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 12 horsepower dan juga 13 Nm of torque. Sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork dan menggunakan sistem brake disc, datang dengan dual channel ABS. Sistem suspension belakang dia menggunakan ada satu shock kat sini, single shock sahaja dekat sebelah kiri ni guys. Saiz rim hadapan dia 13 inci, saiz rim belakang juga 13 inci. Ada penyangkut MLO menggunakan kunci macam biasa. Meter dia pun meter LCD digital sahaja. Simple-simple je guys. And korang tengok dia menggunakan sistem open handlebar ni. Saya suka sebenarnya skuter-skuter yang pakai open handlebar ni. Skuter saya sendiri pun pakai macam ni guys. Macam motor naked. Ki petrol dia pelik sikit dekat bawah ni guys. 7.4 liter. Mantap abu. Harga jualan untuk Peugeot Speed Fight 4 ni bermula daripada RM9,990. Pada pendapat peribadi saya, untuk sebuah skuter 150cc, kira dia dekat dalam market dia itulah kan. Dalam market price dia itulah harga tu. Kalau korang minat dengan motor-motor konti yang harga saya rasa boleh dengar, ni salah satulah. Alright guys, inilah dia rupa luaran Peugeot XP 400. Sistem pencahayaan dia of course lah full LED depan dan belakang. Lampu belakang dia ni memang style lah guys. Macam kereta tu. Skuter ni dikuasakan dengan enjin 400cc, single silinder 4 lejang 4 valve liquid cool guys, yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 36.7 HP dan juga 38 Nm of torque. Tinggi rim hadapan dia guys 17 inci dan tinggi rim belakang 15 inci menggunakan rim jejari tubeless ni. Sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork 41mm non-adjustable dan dilengkapi dengan sistem brake 2 disc dekat hadapan, dikapelkan dengan kaliper 4 port kiri dan kanan. Suspension belakang dia ni korang tengok pelik sikit guys. Dia ada banyak engsel-engsel ni, korang nampak ni kan, batang macam wishbone ni. And then dia ada connection dengan monoshock dekat sebelah kanan ni. Berat keseluruhan motosikal ni agak tinggi juga pada saya, 231 kg. Kapasiti tangki petrol dia 13.5 liter. Paparan meter dia menggunakan meter campuran. Kita ada meter TFT dekat tengah-tengah ni. Dan kita ada meter analog 2 biji kat kiri dan kanan. Tapi memang besar lah guys meter dia ni. Secara keseluruhan memang besar. Windshield dia pun cukup tinggi, saya rasa tak ada masalah lah untuk kita bawa touring dekat atas highway. So kompartmen dia ada 3, satu dekat sini. Kompartmen bawah seat dia tak adalah besar sangat guys, tapi nak letak beras 10 kilo InsyaAllah lepas. Helmet saya rasa helmet open face lepas lah ni kot. Kalau full face kena tengok helmet lah. Dan dia ada satu kompartmen rahsia dekat sini. Dia ada satu kompartmen rahsia dia.
untuk benda-benda kecil lah. Kunci kereta siapa ni? Harga jualan untuk Peugeot XP 400 bermula daripada RM43,990 sahaja. So macam mana guys? Okey ke tak okey guys? Untuk 30 customer yang pertama, korang akan dapat ni crash bar dengan top box ni. Yang ini dikatakan berharga lebih kurang RM2,000 lah. So cepat-cepat 30 customer yang pertama. Okay, next kita ada skuter klasik di Django. Django guys, Django. Django 150. So ini juga skuter bersesaran 150cc. So kepada mereka yang berminat dengan skuter-skuter klasik, and kalau korang nak skuter konti lah orang kata kan, skuter klasik konti, korang boleh try tengok-tengok ni Peugeot Django 150. Ada dua variant, iaitu variant klasik dan juga kita ada variant Cafe Racer. Untuk variant klasik, harga dia bermula daripada RM14,990. Dan untuk variant Cafe Racer ni, harga dia bermula daripada RM16,990 sahaja. So kalau korang berminat dengan skuter klasik, ala-ala klasik lah orang kata kan, daripada Eropah, korang boleh try tengok ni Peugeot Django 150. Alright guys, itu dia sedikit sebanyak tentang skuter Peugeot. So kalau korang berminat dengan skuter daripada Peugeot, skuter Eropah, korang boleh pergilah dekat dealer-dealer Peugeot motorcycle Malaysia. Mana-mana yang ada lah. Pijot lah. Pijot. Peugeot. Pijot. Bukan Pijot guys, Peugeot. Peugeot. Ni apa ni? Yang tu dia boleh. Yang itu dia boleh sebut. Yang tu dia boleh sebut. Apa? Baik. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next video. Bye.